Okay guys, so hari ni ada satu apps yang khas untuk korang yang suka FOMO sekarang ni. Ramai yang pergi hiking, ramai yang pergi running, ramai yang join event, run ataupun kalau korang suka brisk walk pun, korang boleh gunakan platform ni untuk korang exercise sambil korang dapat duit. So macam mana cara dia? First kali, kalau korang nak dapatkan 1000 coins secara percuma, korang boleh masukkan kod yang Nisa dah letakkan dekat skrin ni ataupun korang download je menggunakan kod yang Nisa dah share. So, ni Nisa punya homepage lah. So, dekat sini untuk hari ni Nisa dah baru je jalan sebanyak 2100 steps. Sebab yang ni Nisa gunakan dekat phone, tapi macam phone tu tak aktif sangat berjalan. Faham tak? So Nisa just simpan phone tu and just bawa dekat dalam bag. Okay. So kalau kata korang ni jenis yang memang aktif running apa semua, memang sangat-sangat digalakkan untuk korang gunakan phone ni. Guna phone ni pula. Gunakan apps ni. Okay. So, macam mana lagi cara untuk korang nak dapatkan coins? Nanti korang tengok sendiri tau dekat apps ni. So, dekat highlight ni, korang boleh tengok ada play and win, boost your steps, ada jackpot dan sebagainya. Yang ni korang boleh explore sendiri nanti. So, untuk nak dapatkan points lagi macam mana, dekat sini korang boleh tengok yang Nisa dah kotakkan ni. Setiap 2,500 dan juga setiap 6,000 steps ni, korang kena tekan button validate ni. Bukan tekan lah, korang kena swipe button validate untuk korang dapatkan points tersebut. Okay, tu yang pertama. Sekejap. Okay, so macam dekat sini, korang boleh tengok spend coins. So dekat sini korang boleh nampak ada 3 level, di mana level bronze, silver dan juga gold. Sekejap lagi Nisa akan explain macam mana cara untuk kita nak upgradekan kita punya level tersebut lah. Tapi dekat sini kita boleh withdraw. Kita boleh withdraw RM35. Dekat sini 200. Nisa tak ingat berapa value dia. Dengan yang paling last adalah RM235. So, apa perbezaan ketiga-tiga ni adalah dia punya coins ni lebih murah. So, contoh kalau kita level gold, kita nak redeem 235 tapi gunakan 180,000 coin sahaja. Berbanding kita gunakan bronze ni. Bronze ni dia akan cash out menggunakan extra points lah. Macam mana nak upgrade? Okay, so cara untuk kita nak upgrade adalah yang pertama, main game. Yang kedua, join survey. Yang ketiga, invite friends. Dan yang terakhir adalah dekat Jackpot Express ni. So, kalau korang nak level up, korang buatlah ke 4 task ni untuk lebih murah untuk korang nak withdraw. Okay, so Nisa baru je try games ni, apps ni. So nanti kalau kata Nisa dah withdraw, Nisa akan bagi tahu dekat korang adakah games ni memang betul-betul legit membayar. Tapi berdasarkan feedback yang Nisa dah tengok, ramai yang dah berjaya cash out daripada apps ni. Cuma nanti Nisa akan cuba sendiri untuk cash out and Nisa akan update dekat korang, okay? So itu sahaja. Kalau korang berminat nak cuba, korang boleh je cuba. Masukkan kod yang Nisa dah letak dekat skrin ni untuk korang dapatkan 1000 coins secara percuma. Ataupun korang boleh direct tekan je link yang Nisa dah letakkan dekat description box di bawah ni untuk korang download. So itu sahaja. Thank you so much for watching. Kalau korang suka, jangan lupa untuk tekan button like, share, komen dan juga subscribe. I'll see you guys in the next one. Bye.